Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada pengajian yang lepas, menjawab salam ni hukumnya wajib dalam apa juga situasi. Sama ada ketika kita azan pun orang memberi salam wajib untuk menjawab. Ketika mana kita sedang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada orang memberi salam, wajib kita menjawab walaupun situasi tersebut makruh untuk jawab. Walaupun situasi tersebut makruh memberi salam. Memberi salam makruh, tapi jawab tetap wajib. Cuma ulama memberi sedikit garis panduan, yang disunatkan adalah selepas selesai azan. Sebab azan tu syiar. Bertalbiyah selepas habis talbiyah barulah menjawab salam. Itu yang sunnahnya, kerana menghormati syiar Islam. Kalau sedang azan, sedang bertalbiyah, jawab salam, maka itu adalah khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Tapi jawab salam itu wajib. Berbeza dengan orang yang baca Quran, dia baca Quran, kemudian orang beri salam kepada dia, wajib dia jawab. Bukan kata sebab apa wajib jawab? Wajib jawab ketika itu. Sebab itu bukan syiar. Baca Quran ni bukan syiar. Baca Quran untuk diri kita. Syiar ni maksudnya supaya manusia mengetahui. Kita laungkan azan supaya manusia tahu masuk waktu. Bila mana bertalbiyah, manusia tahu kita sedang menunaikan umrah ataupun haji. Berbeza dengan baca Quran, dia bukan syiar. Dia adalah ibadat, tetapi tidak dipanggil sebagai syiar. Sembahyang berjemaah syiar. Orang tahu kita sembahyang berjemaah, tak buat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang yang berjunub pun sama, orang yang tak mandi wajib, kemudian orang beri salam kepada dia, walaupun dalam keadaan berjunub, tak menghalang dia sedikit pun untuk menjawab salam, bahkan hukumnya wajib. Itu kesimpulan yang lalu lah, yang kita sebutkan. Kemudian pada muka surat 16, perenggan yang kedua, Penggan pertama, saya sebutkan sanad ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil. Ini kita dah baca. Ini kita dah baca perenggan yang berikutnya. Kita lihat dan kita ulang sikit lagi. Perenggan yang pertama, saya sebutkan sanad ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab Ibn Sunni. Ibn Sunni banyak dalam kitab Al-Azkar ni sebut nama kitab dia Amalul Yaum wal Lailah, amalan sehari semalam. Oleh yang demikian, saya membawakan sanad kitab tersebut kerana kaedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama ahlul hadis. Saya khususkan dengan menyebutkan sanad kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masalah ini. Seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya miliki sanad yang bersambung, alhamdulillah, kecuali hanya sedikit sahaja yang lemah. Okey, di antara riwayat yang sahih dalam kitab Al-Azkar ni adalah apa yang saya nukilkan dari kitab hadis yang 5. Kitab hadis yang 5 maknanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai. Itu yang 5 yang merupakan dasar dari agama Islam. Yakni 5 kitab tadi apa? As-Sahihain, Bukhari, Muslim, nombor 2. Nombor 3 Sunan Abi Dawud. Yang ketiga Sunan Tirmizi. Yang kedua, yang ke 1, 2, 3 Sunan Tirmizi. Yang keempat Sunan Nasai. 5 lah. Masuk Bukhari 1, Muslim 1, 5. Selain itu, di antaranya
Di antaranya lagi berupa kitab-kitab masanid dan sunan seperti Al-Muwatta karya Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Awanah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, dan kitab-kitab hadis lain yang akan anda lihat nanti. Ada kitab-kitab hadis yang lain, tapi sedikitlah. Yang banyaknya 5 tadi, 5 yang awal, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi. Kemudian ada beberapa diambil dari kitab hadis seperti kitab masanid, kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Awanah, dan juga beberapa kitab yang lain. Semua yang saya sebutkan, saya riwayatkan dengan sanad bersambung sampai pada penulisnya masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini, saya alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasyhur sebagaimana telah saya sebutkan. Hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, atau salah satunya, saya cukup menyebut nama kitab agar menjadi jelas kesahihannya, kerana hadis-hadis dalam kedua kitab tersebut semuanya sahih. Bila sebut tentang hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, dia tak perlu sebut Imam Nawawi, tak perlu sebut kitab-kitab yang lain, sebab cukup bila sebut riwayat ini riwayat Imam Bukhari, mana hadis itu sahih. Tak perlu sebut hadis ni sahih. Riwayat Imam Muslim sahih. Kalau riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu yang tertinggi ya, selepas pada Al-Quran. Sunan Sitah tu yang 5 tadi campur 6. Satu lagi adalah Ibnu Majah, 6. Tadi tu perenggan nombor 2, dia kata perenggan nombor 2 baris yang kedua dari kitab hadis yang 5. Kitab hadis yang 5 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Kalau sebut Sunan Sitah, hadis-hadis yang 6, kitab hadis yang 6 tambah satu lagi Ibnu Majah. Okey. Sedangkan hadis-hadis yang dinukilkan daripada kitab yang lain selain daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, saya alamatkan kepada kitab Sunan. Mana kitab Sunan ni kemungkinan Sunan Tirmizi, kemungkinan Sunan Abi Dawud, kemungkinan Sunan An-Nasa'i. Sambil saya jelaskan darjat kesahihan. Imam Nawawi datangkan hadis, dia sebut sekali darjat, mana status hadis tadi, sama ada sahih ataupun hasan, atau bahkan hadis tersebut dhaif. Dia akan jelaskan, Imam Nawawi akan jelaskan. Di hampir seluruh isi buku dia akan jelaskan. Sebab terkadang saya lupa menjelaskan hal itu, kerana kadang-kadang Imam Nawawi tak sebut hadis tu hadis dhaif, tapi dia tak sebut. Sunan Abi Dawud adalah kitab yang isinya paling banyak saya ambil. Sunan Abi Dawud, Imam An-Nawawi ambil paling banyak, dia masukkan dalam kitab Al-Azkar ni. Kami telah meriwayatkan dari beliau bahawa beliau berkata, saya bawakan dalam kitab saya ini hadis-hadis sahih dan yang setarafnya atau hadis yang hampir dengannya dipanggil sebagai hadis hasan. Sedangkan hadis yang sangat lemah saya jelaskan tentang kelemahannya. Hadis yang tidak saya sebutkan darjat kesahihannya, maka hadis itu adalah sahih. Sebahagiannya lebih sahih daripada sebahagian yang lain. Ini adalah perkataan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dalam kitab Abu Dawud dia banyak hadis. Cuma kalau Imam Abu Dawud tak ada komentar tentang hadis tu, mana hadis tu sahih. Kalau hadis tu lemah, Imam Abu Dawud akan sebut hadis ni lemah sebab sekian. Ada satu pelajaran penting bagi pembaca kitab ini dan kitab yang lain, bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, jika tidak disebutkan kelemahannya, maka beliau iaitu Abu Dawud akan menganggap hadis tersebut hadis sahih ataupun hadis hasan. Maknanya boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan dalil kuat. Dan kedua-dua darjat hadis tersebut, hasan dan juga sahih, boleh digunakan sebagai rujukan dalam masalah hukum. Apalagi sekadar masalah fadailul a'mal, untuk amalan boleh. Jika perkara ini sudah jelas, maka hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan tidak ada penjelasan tentang kelemahannya, berarti beliau tidak mendhaifkan hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi masuk dalam hadis Sunan Abu Dawud yang kita akan baca selepas pada ni, kalau jumpa riwayat daripada Abu Dawud tak sebut pun hadis ni sahih ke tidak, maknanya hadis tu sahih.
Kalau hadis tu lemah, akan disebut lemah kerana sekian. Okey. Apa fungsi hadis sahih dan juga hadis hasan? Fungsi dia adalah untuk mensabitkan hukum, menjadikan hujah, nak menyatakan benda ni wajib. Sebab hadis tu hasan dan juga sahih. Untuk dijadikan amalan pun boleh. Tetapi kalau hadis yang lemah, tak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Contohnya kita nak menyatakan ibadat korban ini wajib, kita tak boleh dengan melalui hadis yang lemah. Itu tidak boleh lah. Kena hadis yang sahih yang menyatakan benda itu wajib. Solat tahajud hukumnya wajib, datangkan dalil ya hadis yang sahih yang menyatakan wajib, baru jadi wajib. Kalau tak ada, maka kalau hadis tersebut tak kuat, maka tak boleh mensabitkan hukum itu wajib. Sama juga haram. Sesuatu benda ni haram berdasarkan hadis yang sahih, boleh. Kalau kita kata benda ni haram tapi tak ada hadis yang sahih, hadis tersebut lemah, jadilah hadis lemah, tak boleh mensabitkan hukum. Saya memandang perlunya menulis sebagai pembukaan untuk kitab ini satu bab khusus mengenai keutamaan zikir secara umum, dan saya bawakan secara ringkas sebagai persiapan untuk penjelasan bab-bab selanjutnya. Bab pertama sekali adalah bab zikir lah, zikir secara umum. Kemudian setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Di akhirnya insya-Allah saya tutup dengan bab tentang istighfar, iaitu memohon keampunan kepada Allah, agar Allah Subhanahu Wa Taala juga menutup hayat kita dengan keampunan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepadanya, kita percaya, kepadanya kita bertawakal dan berserah diri, kepada Allah jugalah kita menyerahkan segala urusan dan kita bersandar segala pengharapan kita. Okey. Nanti pada minggu hadapan kita akan masuklah keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Ada zikir yang berwaktu. Contoh ada zikir pagi, zikir petang, zikir selepas sembahyang. Itu semua zikir yang berkait dengan waktu. Ataupun kita panggil doa lah. Doa pun zikir juga. Doa bangun tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk rumah. Itu doa yang zikir yang berwaktu. Ini zikir yang tak berwaktu, zikir umum. Bila-bila boleh berzikir, dia tak ada waktu khusus. Kita lihat bab korban sikit lah. Kita tengok satu persatu. Dalam bab ibadat korban, yang pertama sekali bila sebut tentang ibadat korban ni, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, apa yang disebut dalam Quran itu yang terbaik lah. Semayang hari raya mana yang terbaik? Semayang raya Aidil Adha lebih baik daripada Aidil Fitri. Sebab Quran sebut fasalli li rabbika wanhar. Kamu semayang, kamu semayang kerana Tuhan kamu. Semayang di sini kalau mengikut tafsir Ibnu Jarir menyatakan jaga semayang 5 waktu kerana Allah Ta'ala, ikhlaskan diri. Ada ulama kata semayang tu semayang hari raya. Wanhar, sembelih korban. Kamu semayanglah hari raya dan juga kamu sembelih korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama lah. Semayang mana lebih afdal? Semayang hari raya Aidil Adha lebih afdal daripada Aidil Fitri. Takbir Aidil Adha, takbir Aidil Fitri, takbir raya lebih afdal daripada Aidil Fitri. Sebab Quran sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan hari puasa kamu. Kemudian walitukabbirullah, bertakbir kepada Allah. Takbir tersebut adalah dipanggil takbir hari raya Aidil Fitri, selepas kita sempurnakan bilangan hari puasa. Mana takbir hari raya Aidil Fitri lebih afdal berbanding takbir hari raya Aidil Adha. Walaupun takbir Aidil Fitri waktunya singkat, berbeza Aidil Adha 9 Zulhijjah. Ketika kita berpuasa 9 Zulhijjah tu, orang yang tak menunaikan haji akan berpuasa. 9 Zulhijjah tu kita dah start takbir raya subuh, sehari sebelum raya lah. Sehari sebelum raya Aidil Adha kita dah start takbir raya.
Berbeza dengan jemaah haji. Jemaah haji dia sibuk dengan talbiyah, kemudian lepas daripada melontar jamratul aqabah, balik daripada melontar jamrah tu dia baru bertakbir raya. Pergi melontar jamrah dengan bertalbiyah, balik dengan takbir raya. Okey. Takbir tak buat sehari sebelum. Sehari sebelum. Buat masjid buat. Masjid semenjak saya duduk sini dah berapa tahun dah, Masjid Ansar buat. Tapi saya tak tahu dah berapa lama dia buat. Tapi dalam semenjak yang saya pergi lah, dalam 2-3 tahun dia dah start buat lah. Kemungkinan sebelum tu dia dah buat. 9 Zulhijjah masjid dah takbir. Masjid Ansar takbir. Ada beberapa masjid lain pun dah start takbir. Start sembahyang subuh. Ada sekali tahun lepas pun saya sembahyang subuh di sana kalau tak salah, atau 2 tahun lepas saya dengar takbir. Itu yang disunatkan. Antara amalan yang berkongsi antara orang menunaikan haji, orang tak menunaikan haji, apa dia? Di antaranya takbir raya. Kita pun takbir raya, mereka pun takbir raya. Cuma mereka tak disunatkan berjemaah sembahyang hari raya. Orang yang menunaikan haji, dia tak sembahyang hari raya berjemaah. Sebab al-masyghul la yushghal. Orang yang disibukkan dengan ibadat haji jangan disibukkan lagi dengan benda lain. Sembahyang raya tu sunat. Ibadat haji yang dia nak buat ni wajib. Ada yang rukun, ada yang wajib. Jadi tak perlulah dia dah sibuk dengan ibadat haji, disibukkan lagi nak buat berjemaah pula solat hari raya Aidil Adha. Kalau nak buat boleh, cuma tak buat secara berjemaah. Bagi kita yang tak menunaikan haji, disunatkan berjemaah. Untuk takbir raya, mereka pun disunatkan, kita pun disunatkan. Cuma ada waktu dia. Waktu dia lepas lontar jamrah 10 Zulhijjah tu mereka takbir balik tu. Okey, kita 9 Zulhijjah kita start. Takbir disunatkan dua-dua, menunaikan haji tak menunaikan haji. Waktu start tu dia berbeza. Kita 9 Zulhijjah, mereka balik daripada melontar Jamratul Aqabah 10 Zulhijjah tu lah. Kemudian mereka yang menunaikan haji disunatkan sembelih korban, menyertai penyembelihan korban. Maka mereka kena buatlah penyembelihan korban. Dekat Mekah pun ada penyembelihan korban. Kalau di mana tabung haji kita pun ada. Siapa menunaikan haji, dia ada, kita panggil apa tu, air tijari tu di situ ada untuk orang menunaikan haji. Kalau dia nak, dia transfer di situ untuk buat ibadat korban. Untuk haji tamattu pun bayar di situ juga, dam dia. Untuk kita tak menunaikan haji pun disunatkan juga untuk buat ibadat korban. Kepada siapa yang disunatkan nanti kita akan bincangkan. Dan mereka yang menunaikan haji tidak disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah lah. Kita disunatkan berpuasa, itu beza dia. Okey. Hikmah tadi antara dalil lah, dalil tentang penyembelihan korban. Tadi banyak dalil Quran, dalil hadis. Nabi kata ma'amila banu Adam al-amalu salih fihi na ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang mulia, yang lebih baik di sisi Allah berbanding penyembelihan korban pada hari raya Aidil Adha dan juga hari Tasyrik. Kemudian Nabi kata kerana binatang korban ni pada hari kiamat ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha, dia akan datang pada hari kiamat dengan kuku dia, dengan tanduk dia, dengan bulu dia. Wa inna dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Darah akan sampai kepada Allah, darah binatang korban, sebelum menitis ke permukaan bumi. Kemudian Nabi berpesan fatibu biha nafsan, ikhlaskan diri kamu beribadat kepada Allah. Hadis ni walaupun riwayat Ibnu Majah, ada ulama kata hadis ni lemah. Lemah pun tak apa, kita tak kata ibadat korban wajib.
Kita tak kata amalan terbaik pada 10 Zulhijjah adalah ibadat korban kerana dia wajib. Kita tak sandarkan, kita tak kata hukum dia wajib. Jadi kalau hadis ni lemah pun tak apa, sebab sebagai galakan untuk beramal. Seterusnya dalam bab ibadat korban ini juga, antara hikmah penyembelihan adalah nak mengajar kepada kita syukur. Syukur apa? Syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya yang tidak terbilang. Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lembu yang beratus kilo lebih berat daripada manusia. Manusia berat standard 80-90 kilo, kalau yang gemuk pun 100 lebih. Lembu 300 kilo ataupun lebih daripada 300 kilo kita boleh tumbangkan dia, dan kita boleh makan dia. Ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala tundukkan binatang-binatang, haiwan-haiwan ternak ni untuk manfaat kepada manusia supaya kita boleh makan. Kalau di negara Arab ni, budak-budak kecil umur 10 tahun, 11 tahun, dia tuntun unta. Unta tu ratusan kilo lebih berat daripada dia, tapi dia boleh tundukkan unta. Kemudian bila dia tuntun unta yang belakang pun ikut. Okey. Dan juga yang paling penting dalam ibadat korban ni adalah kita nak menghambakan diri kepada Allah, mengikut sunnah, taat kepada Allah, mengikut sunnah Nabi Ibrahim dan juga Nabi SAW. Ini semua pengorbanan, asalnya pengorbanan Nabi Ibrahim. Quran sendiri bagi tahu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail kata, insyaallah aku jadi di kalangan orang-orang yang sabar. Kamu lihat, kamu dapati aku di kalangan orang yang sabar. Dia bagi tahu kepada ayah dia. Sebab dalam surah As-Saffat menyebutkan, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan pengorbanan kamu ni untuk generasi selepas daripada zaman Nabi Ibrahim. Generasi selepas tu akan sentiasa sebut tentang kisah Nabi Ibrahim. Saban tahun kita akan sebut kisah Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, kemudian perjalanan hidup dia kita akan sebut setiap tahun dalam khutbah hari raya, sebelum ataupun dalam kuliah-kuliah kita akan sebut. Dalam masa yang sama, ibadat yang Nabi Ibrahim buat, taat perintah Allah, korbankan anak dia, tapi Allah Ta'ala tukar dengan kibas. Itu pun berlaku atas pengorbanan Nabi Ibrahim, menjadi sunnah kepada kita untuk melaksanakan ibadat tersebut sampai hari kiamat. Sebab tu ibadat korban ni ibadat yang setiap tahun disunatkan, bukan tahun lepas dah buat, tahun ni tak perlu buat. Setiap tahun disunatkan buat. Dan di antaranya juga untuk memberi kesenangan ataupun keselesaan kepada orang-orang miskin yang untuk dapat merasai sedikit daripada binatang korban, dapat makan daging. Untuk orang-orang yang ada banyak duit, mereka nak mengambil berkat daripada daging korban. Kelebihan ibadat korban ini, hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sebutkan, ikhlaskan diri kamu dalam melaksanakan ibadat korban. Tidak ada amalan yang lebih afdal di sisi Allah melainkan menumbangkan binatang korban. Diriwayatkan dalam satu hadis ni pun lemah, tapi kita tak kata wajib. Nabi berpesan kepada puteri dia, anak perempuan dia, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik, kamu bangun, pergilah melihat bagaimana binatang korban kamu disembelih, kamu saksikan dia, fashhadiha fa inna laka bikulli qitratin taqturu min damiha an yughfar laki ma salafa min dhunubik. Sesungguhnya akan setiap titis darah tu yang jatuh akan diampunkan bagi kamu, wahai Fatimah, dosa-dosa kamu yang telah terdahulu. Fatimah anak Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini untuk kita Ahlul Bait, untuk keluarga kita ataupun untuk seluruh orang Islam? Nabi kata untuk seluruh orang Islam. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tapi kita tak menyatakan hukum orang yang buat korban wajib kena lihat, kena saksikan. Kita tak kata wajib saksikan, disunatkan je. Sebab apa? Digalakkan untuk mereka melihat
penyembelihan korban mereka disembelih berdasarkan hadis yang lemah ini. Hadis lemah sebagai fadilat boleh, tetapi nak mensabitkan hukumnya wajib, itu tidak boleh. Yang kita sebutkan dalam kitab Al-Azkar tadi. Dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia ambil hadis ni, man wajada sa'atan, siapa yang ada kesenangan, kemampuan untuk buat ibadat korban, falam yudhi, dia tak buat korban, fala yahduranna musallana, jangan, Nabi kata jangan dihampiri masjid musalla kami. Ini ancaman Nabi lah. Bila sebut ancaman dalam mazhab Hanafi kata sebab Nabi beri ancaman sebab hukum dia wajib. Majoriti di kalangan ulama semua kata sunat. Hukum ibadat korban hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni mana setiap tahun Nabi buat. Cuma bila bertukar tangan zaman kepimpinan Khalifah Abu Bakar dan juga Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dua pemerintahan ni mereka tak buat. Abu Bakar tak buat, Sayyidina Umar pun tak buat ibadat korban. Sebab apa dia tak buat? Dia takut manusia menganggap wajib. Bila Nabi buat, Abu Bakar buat, Sayyidina Umar buat, jadi takut masyarakat menganggap wajib. Sebab Nabi setiap tahun dia buat. Sebab Nabi beritahu dalam hadis yang tidak kuat juga, hadis yang lemah, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. 3 perkara diri aku wajib, ke atas umat aku sunat. Salah satu daripada 3 perkara ini adalah ibadat korban. Ibadat korban bagi Nabi wajib, bagi umatnya adalah sunat. Umur binatang korban seperti yang kita tahu, umur 5 tahun untuk unta, 3 tahun untuk 3 tahun untuk masuk 3 tahun, 2 tahun sempurna masuk 3 tahun. Bagi kambing biasa dan juga lembu, dan kambing biri-biri setahun. Ini semua umur ni kita ukur sudut gigi lah. Bila kita sebagai pembeli, kita yang akan pergi ke mana? Kandang. Kadang-kadang dia tanya kepada siapa? Kepada pembekal lembu, cukup umur? Cukup. Jadi okey, kalau nak lebih baik lagi kita tengok gigi dia, cukup umur ke tidak. Sebab gigi ada gigi susu. Kalau lembu gigi susu dia agak lebar sikit. Kalau gigi yang betul, mana dia biasalah, gigi seperti biasa. Gigi susu sebelum gigi asal dia agak lebar sikit. Tuan-tuan boleh check dalam ni lah, Google tengok, ada umur lembu, umur kambing. Okey. Cuma dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia sunat muakkad, dalam masa yang sama dia ada sunat kifayah. Sunat kifayah ni maksudnya satu rumah seorang kena buat. Setiap satu rumah seorang kena buat. Sama ada ayah ke, anak ke, ibu ke, kena buat. Itu sunat. Mana bila seorang dah buat, yang lain gugur, yang lain tu gugur tuntutan. Pahala dapat tak? Pahala dapat kepada siapa yang buat korban. Yang tak buat korban dia tak dapat pahala, walaupun rumah yang sama, walaupun dalam satu keluarga. Cuma tuntutan tadi gugur. Itu nama sunat kifayah. Saya bersin hacam, saya sebut alhamdulillah, tuan-tuan yang dengar, seorang dia sebut yarhamukallah, maka yang lain tu semua gugur tuntutan. Kemudian yang dapat pahala seorang je lah, sebab dia yang jawab. Yang lain tu tuntutan tu gugur, tapi tak dapat pahala menjawab bersin. Itu namanya sunat kifayah. Sunat ain ni, kalau satu rumah dia duduk seorang, jadi sunat ain lah. Memang tak ada orang lain yang disunatkan, dia lah yang disunatkan untuk buat ibadat korban. Yang selalu kita dengar fardu ain, fardu kifayah. Ini sunat ain, sunat kifayah. Ibadat korban ni disunatkan sebenarnya bagi orang yang mampu. Siapa yang mampu? Disunatkan kepada siapa? Yang pertama orang Islam. Kalau dia tak Islam, buat ibadat korban tak sah. Yang keduanya, dia adalah baligh dan berakal. Kanak-kanak buat tak cukup syarat. Dia syarat yang kita katakan disunatkan buat ini,
Anak tadi tak disunatkan buat. Orang yang telah balik, yang merdeka, kemudian yang mampu. Kalau tak mampu, tak disunatkan buat. Apa maksud istilah mampu ni? Mampu ni maksudnya dia ada lebihan harta pada malam raya, hari raya dan juga hari tasyrik. Cukup makan minum dia dan bawah tanggungan dia, anak isteri semua cukup, disunatkan untuk dia buat ibadat korban. Kalau duit cukup lah, cukup untuk buat ibadat korban. Kalau lebih pun, kalau duit lebih ada, tapi lebih ada 200-300 ringgit, tak cukup buat ibadat korban. Ibadat korban mesti ada 800-900 ringgit. Kalau ada lebihan tapi tak cukup, tak disunatkan juga. Tapi kalau nak minta sumbangan boleh, tapi tak berapa kena lah, sebab dia untuk orang mampu. Kalau bisik sama-sama orang yang dia kenal, kata aku teringin sangat nak buat korban tahun ni, kalau dapatlah sumbangan sikit-sikit, bolehlah untuk aku buat korban. Orang tadi pun bagi seorang RM50, RM50, dia kumpul-kumpul cukup, maka dapatlah dia buat ibadat korban. Tapi janganlah dia bagi tahu semua orang, bagi orang tahu yang dekat dengan dia lah. Tapi tak menjadi tuntutan kepada dia untuk buat. Cuma pahala dapat kepada siapa? Pahala dapat dia seorang je lah ibadat korban, sebab satu nama, satu bahagian. Melainkan kalau dia niatkan, dia sharekan pahala ni kepada siapa yang memberi sumbangan kepada dia, maka dapatlah pahala korban. Kalau dia niat untuk dia seorang, yang lain yang bagi duit dekat dia dapat juga. Bukan dapat pahala korban, dapat pahala bersedekah. Kalau tuan badan tak niat untuk sharekan pahala kepada orang yang bagi duit kepada dia, samalah kita buat ibadat korban, kita buat untuk diri kita je, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat ibadat korban, kita niat pahala binatang korban ni aku nak sampaikan kepada anak, isteri aku, ibu dan ayah aku, maka dia akan sampai, dia akan dapat pahala tu. Bila kita nak buat korban, kita bayar duit semua tu, kita dah niat lah nak buat korban. Jadi waktu tu kita niat pun boleh. Kalau yang terbaik lagi, ketika sembelih korban tu pun kita niat sekali lagi. Tapi orang yang sembelih korban, dia kena niat lah. Kadang-kadang dah pasang, sudah pasang mikrofon semua dah, lembu pertama nama sekian-sekian, penyembelih tak dengar pun nama-nama yang dibacakan. Dia baca bismillah, Allahu akbar, sembelih. Dia tak niatkan pun. Sedangkan niat tu wajib. Niatkan kepada peserta-peserta korban tu. Niatkan tu maknanya bukanlah dia kena ingat sesuatu nama. Aku sembelih korban ni, niat untuk nama-nama yang telah dibacakan tadi. Niat dalam hati je, kemudian sembelih. Kalau dia sembelih tak niat apa-apa, yang penting sembelih, maka tak sah lah ibadat korban tadi, tak tercapai. Dia kena niat. Kemudian dalam masalah ibadat korban, yang perlu kita tahu untuk peserta korban. Peserta korban masuk bulan Zulhijjah makruh dalam mazhab Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i yang dulu kata haram. Haram apa? Haram mencabut bulu, memotong kuku. Pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, fatwa yang baru Imam Syafi'i menyatakan hukumnya makruh. Makruh tanzih, makruh ringan je lah. Mazhab Hanbali haram. Mazhab Hanafi tidak ada hukum apa-apa, harus je. Mazhab Syafi'i kita makruh. Bila bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah binatang korban kita ditumbang, disembelih. Kalau kita ada buat 2-3 ekor kambing, dia diambil kira kambing yang pertama je. Kalau kambing yang kedua, kambing yang ketiga tu hari yang kedua, hari ketiga raya, tak apa dikira hari yang sembelihan. Kambing yang pertama tu tuan-tuan dah boleh potong kuku lah, potong bulu semua. Itu hukumnya adalah sunat lah. Sunat tidak memotong kuku dan juga bulu, bukan wajib. Ustaz, macam mana pula katanya kalau katalah pada 3 Zulhijjah tu
tiga-tiga dia dapat kemudian untuk lah, dapat rezeki lebih. So pada 4 hari bulan baru dia nak cari lembu. Jadi kalau dia 4 hari bulan Zulhijjah baru start nak niat buat korban, maka start daripada tu, start daripada niat dia. Kalau dia dah buat niat awal sebelum Zulhijjah, bermula pada awal bulan Zulhijjah. Kalau dia niat nak buat korban pada 4 Zulhijjah, start 4 Zulhijjah tu sampailah binatang korban dia disembelih, tak disunatkan untuk potong bulu dan juga kuku. Ibadat korban ni kita tak boleh buat untuk orang yang mati, sebab dia ibadat, dipanggil ibadat badan dan juga ibadat harta. Ibadat badan ni kita nak buat korban ibadat badan. Bila sebut ibadat badan, tuan badan kena buat. Kalau tuan badan dah mati, macam mana kita nak buat? Tidak dinafikan mazhab lain membenarkan. Mazhab lain membenarkan buat ibadat korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Dalam mazhab Syafi'i tak benarkan, sebab dia kata di bawah kategori ibadat badan. Macam semayang, kita masih hidup, orang lain nak semayang untuk kita, memang tak sah lah. Ataupun kita mati pun tak sah. Puasa, tak mampu puasa, sakit ni, orang lain puasa untuk kita, tak sah. Itu dipanggil sebagai ibadat badan. Ibadat badan orang lain tak boleh buat untuk kita, kita sendiri kena buat. Melainkan kita dah mati, orang lain bolehlah puasa untuk kita. Haji ada sebab sakit ke, ataupun ada duit tapi sakit, ataupun dia kesihatan bagus tapi tak ada duit, tak ada kewajipan juga. Ada duit tapi doktor tak bagi pergi haji atas masalah kesihatan, memang tak ada sakit, tak ada harapan nak sembuh dah, doktor kata, dan tak boleh nak pergi haji dah orang macam ni. Jadi pada ketika itu dia upah orang buat badal haji. Haji dengan korban dia hampir-hampir sama, sebab dia dipanggil ibadat badan dan juga ibadat harta. Nak buat haji kena tuan badan kena buat dan juga kena guna harta. Korban pun sama. Cuma ibadat haji dalam hadis boleh orang lain buatkan untuk kita, badal haji. Itu dipanggil badal haji. Tapi untuk ibadat korban, walaupun dia ibadat badan dan juga harta, tapi tak boleh orang lain buat untuk kita. Cuma di sana adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia seperti mazhab yang lain yang menyatakan boleh. Sebab apa? Kan ibadat-ibadat kita sedekahkan apa-apa untuk si mati. Kita beli beras, bagi surau niat untuk ayah kita telah meninggal dunia, untuk adik kita telah meninggal dunia, kita bagi. Kita beli gula, niatkan untuk supaya pahala disampai kepada adik kita contohnya. Itu confirm dapat. Atau kita buat wakaf. Wakaf lah apa benda, kita buat wakaf dan niatkan untuk orang telah mati, dapat. Pahala tu confirm dapat. Jadi dalam masalah korban pun ada ulama dalam mazhab Syafi'i kata sampai juga. Pandangan yang kuat tidak sampai, sebab dia telah mati. Dia adalah ibadat badan untuk orang yang hidup. Nak buat orang mati, kalau dia tinggalkan wasiat, dia berwasiat kalau dia meninggal dunia, buatkan, sembelihkan korban untuk dia, barulah boleh buat untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i lah. Boleh buat tiap-tiap tahun ke? Kalau buat tiap-tiap tahun untuk orang telah mati, wasiat kena gunakan harta dia tinggal korban. Buat korban setiap tahun. Harta dia kalau dia wasiat buat korban setiap tahun boleh, tapi dia hanya valid ni 1/3 harta je. Jadi makna 1/3 harta boleh kita simpan untuk buat setiap tahun. Dia tak boleh lebih dari 1/3. Sebab lebih dari 1/3 itu adalah hak kepada waris. Waris punya hak. 1/3 ataupun bawah dari 1/3 boleh. Dia nak wakaf ke, dia nak wasiatkan bagi kepada orang nak buat ibadat korban tu, dia boleh. Orang yang mewakilkan surau, dia jadi peserta korban surau. Sebelum lembu korban dia tumbang dulu. Makna dia meninggal dunia dulu sebelum raya haji. Jadi akad tersebut batal.
Mana surau kembalikan balik duit tu kepada waris lah. Sebab apa? Dia wakil. Wakil ni akan terbatal sama ada orang yang mewakilkan mati ataupun orang yang diwakilkan mati. Kalau pihak yang diwakilkan mati macam surau memang takkan mati. Kalau seorang ni mati, ada orang lain ganti. Ramai. Jadi surau tak akan mati. Kemungkinan orang yang mewakilkan tu mati. Bila orang yang mewakilkan tu mati, duit kena kembalikan. Kita tak boleh bubuh nama si mati guna, sebab harta tu adalah harta waris, kena kembalikan. Kalau waris tu kata tak apa, dia bubuh nama dia, kena bagi tahu waris-waris yang lain. Kalau waris lain semua setuju, okey, bubuh nama waris yang A. Tapi kalau ada yang tak setuju, kena kembalikan hak waris yang tak setuju tadi. Kalau semua setuju, kata bolehlah teruskan juga ibadat korban ni, tapi bubuh nama si A, waris yang A, bubuh, hukumnya sah. Tapi nak bagi tahu wakil, akad wakalah tersebut terbatal dengan sebab kematian. Ada kita pernah buat kita pulangkan apa kena memang kalau dah mati kena pulangkan balik lah, sebab itu hak waris. Cuma dalam mazhab Hanafi, kalau tak salah saya, wajib, saya lupa, dia boleh buat untuk orang telah mati, tapi ada beberapa syarat. Okey, dalam pemilihan binatang korban, dalam memilih binatang korban, Nabi akan menyembelih binatang kibash. Kibash ni maknanya biri-biri jantan. Binatang yang terbaik dalam ibadat korban ni adalah unta. Unta nombor 1 lah yang terbaik. Sebab apa unta terbaik? Sebab unta paling besar. Objektif korban adalah untuk lagi banyak daging, lagi baik, lagi besar binatang korban, lagi bagus. Kalau nak sembelih seekor kambing dengan 2 ekor kambing, seekor kambing ni kambing yang gemuk sampai 60 kilo, tapi yang satu lagi ni kita nak sembelih 2 ekor kambing, tapi kambing yang kurus, dalam 25 kilo je, baru dapat 50 kilo. 2 ekor kambing dengan seekor kambing, maka ulama kata seekor kambing lebih afdal, sebab dia gemuk 60 kilo berbanding kambing yang 2 ni 25 kilo. Melainkan dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik dia kata sembelihan yang terbaik adalah kambing biri-biri. Sebab apa kambing biri-biri yang terbaik? Ketika Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia Nabi Ismail, Allah Ta'ala tak tukar tempat Nabi Ismail tu, Allah Ta'ala tak tukar unta, Allah Ta'ala tukar kibash. Kibash ni biri-biri jantan. Sebab apa tukar biri-biri jantan, tak tukar unta? Jadi dalam mazhab Malik kata kerana kambing, kibash, biri-biri jantan adalah haiwan korban yang terbaik. Sebab tu menggantikan tempat Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim nak sembelih dia. Tapi dalam itu dilihat dari sudut teks daripada Quran, iaitu ditukarkan Nabi Ismail, tempat dia tu adalah kibash, biri-biri jantan. Mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i, dia tak lihat nas ataupun teks, dia lihat dari sudut objektif, ataupun dipanggil sebagai maqasid korban. Tujuan korban ni bukan kita nak sedap, tujuan korban kita nak lagi banyak daging, lagi bagus, lagi dapat membantu fakir miskin, orang miskin lagi ramai orang dapat rasa daging korban. Itu maksud dia. Yang terbaik adalah unta nombor 1, yang kedua lembu ataupun kerbau, yang ketiga kambing biri-biri, yang keempat kambing biasa. Biri-biri dengan biasa, biri-biri lebih baik. Kibash ni adalah kambing biri-biri jantan. Bila Nabi nak buat sembelihan korban, Nabi akan dhaha kibashaini, Nabi akan sembelih korban 2 ekor kibash. Kibash ni biri-biri jantan. Maksudnya bila nak pilih binatang, yang pertama sekali pastikan binatang korban kita jantan. Jantan lebih baik daripada betina.
Sebab apa jantan lebih baik daripada betina? Ulama kata daging dia lebih baik lah berbanding haiwan betina, yang jantan. Dalam pemberian zakat lain. Kalau pemberian zakat, contoh dia bagi lembu kepada orang, zaman sekarang bagi duit lah. Zaman dulu bagi lembu, bagi kambing, dia akan bagi yang betina. Sebab betina ni dia keluarkan susu, dia akan melahirkan anak. Jadi lagi banyak keperluan, lagi banyak yang dapat menampung keperluan orang miskin. Bila mana orang miskin dapat lembu betina, dia akan perah susu, kemudian dia akan jual susu tu, dia akan dapat duit. Berbeza dengan ibadat korban, jangan pilih yang betina, tapi pilih yang jantan. Okey, yang keduanya, Nabi dalam hadis menyebut, hadis Anas bin Malik, iaitu amlahaini aqranaini, yang bertanduk. Bila kita pilih lembu, kerbau, kambing, yang bertanduk lebih baik daripada yang tidak bertanduk. Yang afdal ataupun yang sunnahnya cari yang bertanduk. Kambing pun cari yang bertanduk. Ada orang dia ukur umur kambing ikut pada tanduknya, tapi itu tak apa tepat. Sebab tanduk ni ada kambing yang tidak ada tanduk. Walaupun kebanyakan kambing ada tanduk, tapi tak dinafikan ada kambing yang tak ada tanduk. Macam mana kita nak kira umur dia? Tengok gigi juga. Selalunya kambing lebih mudah kiraan dia. Kalau 2 gigi makna setahun, kalau 4 gigi makna 2 tahun, kalau 6 gigi makna 3 tahun. Kalau gigi dah nampak panjang bergoyang, maknanya daging tak apa nak elok lah. Makna kambing tu dah tua. Kalau tuan-tuan rajin pilih kambing ke lembu, tengoklah gigi, rasa gigi dia, kalau berani. Kemudian dalam masalah memilih binatang korban juga, Nabi pilih aqranaini amlahaini. Amlahaini maknanya binatang yang kita panggil apa, yang berwarna putih. Yang terbaiknya solid putih, itu yang terbaik. Kalau tak ada putih pun yang ke kuning-kuningan, yang ke kuning-kuningan sikit, itu nombor 2 lah. Yang last sekali adalah warna hitam. Itu yang last sekali. Selalu kita ambil warna hitam sebab banyak warna hitam, tapi yang terbaik warna putih. Sebab apa warna putih terbaik? Ulama kata daging, ada sebahagian ulama kata dagingnya bagus, ada sebahagian ulama menyatakan kerana dia lebih cantik lah berbanding dengan lembu yang ataupun kambing yang warna hitam. Tapi yang paling pentingnya sebab Nabi buat. Bila Nabi buat, itulah yang menjadi sunnah pada kita untuk kita buat. Nabi pilih warna putih, kita pilih warna putih. Nabi pilih yang bertanduk, kita pilih yang bertanduk. Nabi pilih jantan, kita pilih jantan. Itu yang terbaik lah. Apa yang Nabi buat, kita buat. Kemudian Nabi sembelih, riwayat tu bagi apa? Wasamma wa kabbara. Nabi sembelih, Nabi baca bismillah, Nabi bertakbir. Kemudian Nabi letak kaki Nabi di tepi tengkok binatang korban. Binatang korban ni, kita dalam pemilihan binatang korban, kita lihat juga punggung dia. Sebab ada sebahagiannya binatang korban ni perut dia besar, kembung, tapi bukan kembung dengan makanan isi daging, bukan, dengan air. Sebab tu bagi banyak minum air. Ada juga. Kita lihat punggung dia lah. Kalau punggung bentuk U tu maknanya isi banyak. Kalau punggung bentuk V tu maknanya kurang lah. Kurang isi dia. Kambing pun sama, lembu pun sama lah, lebih kurang tu je. Kemudian dalam yang disunatkan dalam melaksanakan ibadat korban, yang sunatnya kita akan baca bismillah lah kepada penyembelih, kemudian akan takbir. Takbir ni ada yang kata takbir raya, tapi takbir biasa, ya Allahu Akbar. Kalau nak bertakbir raya pun boleh, sebab Quran secara umumnya Quran sebut kadzalika sakharnaha lakum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi seperti mana kami tundukkan binatang korban untuk kamu, supaya kamu bertakbir. Bertakbir tu Allahu Akbar.
Cuma jangan takbir panjang-panjang sangatlah ketika takbir, ketika nak sembelih tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi dia panjang sangat takbir. Nak takbir, takbir laju sikitlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan takbir macam lepas sembahyang tu. Takbir biasa ataupun bismillah Allahu akbar boleh. Ataupun bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada orang kata tak sesuai dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi maha mengasihani. Macam mana lagi maha mengasihani kita sembelih korban? Sunat juga baca, disunatkan pilih bismillahirrahmanirrahim boleh, bismillah Allahu akbar boleh. Ar-Rahmanir-Rahim tu sebagai rahmat dan juga sebagai kasih sayang Allah Ta'ala tundukkan binatang korban ni bagi kamu. Selepas daripada sembelih, apa kita perlu buat? Jangan kita terus basuh pisau kita. Kita doa dulu, semoga Allah Ta'ala terima daripada korban ni bagi peserta-peserta korban. Kalau tak tahu bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Nabi ketika sembelih tu Nabi baca doa. Nabi baca doa, Allahumma taqabbal minni, wahai Allah terimalah daripada korban daripada aku. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Terima daripada korban daripada aku, daripada keluarga aku, daripada umat aku. Mana untuk umat aku, untuk keluarga aku, untuk diri aku. Itu Nabi baca doa. Baca doa ketika boleh sembelih, selepas sembelih pun boleh. Cuma yang terbaik dalam bab penyembelihan korban ni, kita lepas kita sembelih, kita basuhlah pisau tu, sebab pisau tu akan terkena darah. Dan dalam basuhan ni kita kena tahu, satu dinamakan air warid, satu dinamakan air maurud. Air warid, air maurud kita dah bincang sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Air warid ni makna air yang datang kepada benda yang najis. Air maurud tu benda najis datang kepada air. Dia beza. Contohnya pisau kita najis, darah najis, maka air satu baldi. Jangan tuan-tuan celupkan pisau dalam air. Itu dipanggil sebagai air maurud. Air yang bertakung. Bila kita datangkan benda najis, darah pisau tadi pada baldi tersebut, satu baldi akan jadi najis. Cara dia, kita datangkan air warid, datangkan air ke tempat najis. Mana pisau tu najis, kita cedok lah dengan tangan kita yang bersih, ataupun ada bekas ke, kita cedok, basuh pisau tu, supaya air dalam baldi sentiasa bersih, tidak najis. Okey, kita sambung minggu depan. Ada apa-apa soalan dah? Tak mesti bantu buat korban je lah. Korban saja? Ada korban lah. Boleh, insyaAllah. Banyak lagi. Kalau peserta korban datang, itu wakil kan boleh? Peserta korban tidak datang apa? Datang kita wakil kan? Wakil kan untuk apa? Menyaksikan ilmu korban. Yang saksikan ni dia bukan kata saksi kan, dia kena datang hadir dan saksikan, dua-dua, hadir dan saksikan datang korban. Kalau kita buat dekat luar, dekat mana, Kemboja ke Vietnam ke, kalau buat video pun, kita buat video korban, peserta korban lihat, dapatlah sunnah dia, tapi sunnah tak sempurna lah. Sebab yang terbaiknya kita hadirkan diri dan kita saksikan. Itu yang sebab tu dalam hadis tadi Nabi pesan kepada anak perempuan dia, kamu bangun, pergi ke tempat binatang korban kamu dan saksikan. Jadi hadirkan diri dan juga saksikan. Kalau kita lihat video pun dapatlah sunnah juga, tapi tak sempurna lah. Satu perkara lagi tadi yang Ustaz mention pasal yang peserta korban, dia nak buat korban kemudian dia meninggal. Tadi Ustaz pada mention pasal 1/3 daripada harta tu. Dia boleh wasiatkan. Right.
So jadi dia akad mula-mula niat dia tu, saya nak berkorban tu, itu dah kira macam satu wasiat kan? Kita tak kira begitu. Wasiat ni dengan apa? Lafaz ni maksudnya selepas aku mati pun aku nak kamu teruskan buat ibadat korban untuk aku. Tapi kalau dia nak buat korban tapi dia tak sebut selepas kematian dia, makna ketika dia hidup dia nak buat ibadat korban, dia tidak bagi tahu lepas mati pun aku nak kamu buatkan juga untuk aku, buatkan ibadat korban. Kalau dia sebut macam tu barulah jadi apa? Wasiat. Sebab wasiat ni adalah janji selepas kematian dia. Walimah dia punya harta tu pun melebihi daripada 1/3 tu. Banyak sangatlah harta ni. Kalau harta dia banyak sangat pun sama aja. Sama. Dia apa? Wasiat ni makna dia ada pesan. Dia pesan lepas aku meninggal aku nak kamu buat ibadat korban untuk aku. Kalau dia niat nak buat ibadat korban tapi dia tak ada pesan pun. Dia tak ada pesan lepas kematian dia buat. Makna bila dia tak ada pesan, makna dia nak buat ketika dia hidup. Makna lepas dia mati dia tak ada pesan apa-apa pun. Sebab wasiat dia kena terjadi dengan apa? Lafaz. Mana aku nak kamu buat seperti ni selepas kematian aku. Kalau dia niat dalam hati pun tak sah sebab orang lain tak tahu. Jadi dia kena lafaz, dan lafaz tersebut dia kena bagi tahu selepas kematian dia. Kalau dia bagi tahu sekarang buatkan untuk aku, makna buat untuk aku ketika hidup, lepas mati habis lah. Tapi kalau buatkan aku nak tahu ni pun kamu buat, selagi mana aku hidup kamu buat, lepas aku mati pun kamu buat. Itu nama dia wasiat. Kalau dia tak sebut selepas kematian, itu tidak dinamakan wasiat lah. Okey. Last Apa dia? Pilihan korban kadang-kadang kerana banyak orang kata dia nak buat luar negeri. Salah satu alasan yang dibagi orang luar negeri mungkin lebih memerlukan daripada kita sendiri, kita tak mungkin berharta lah kata kan. So hujan dia kata nak bagi orang luar, tapi kadang-kadang alasan tu dia ada dislet sebab murah sikit lah kat luar tu. Jadi kalau pilihan mana yang terbaik, buat di tempat kita atau dia dalam bab ibadat korban ni, yang terbaik kita buat dulu. Sana pun kita buat, sini pun kita buat. Kalau kita buat di sini, mungkin di sini pun ada juga orang miskin, tapi kalau buat dekat luar lagi banyak orang miskin. Cuma kita tak dapat saksikan lah. Maksud saksi kita tak dapat apa, hadirkan diri kita. Kalau buat di sini kita dapat apa, saksikan. Itulah beza dia. Kalau kita buat di sini kita dapat saksikan, cuma fakir miskin tak sebanyak yang kita buat dekat luar. Cuma di sini pun ada kebaikan, di sana pun ada kebaikan juga. Tapi yang terbaik kita buat dua-dua. Kalau nak buat di sini, kita dapatlah hidupkan satu sunnah. Sunnah dia kita dapat hadir dan melihat binatang korban disembelih, binatang korban kita lah. Tapi kalau buat di luar, kita tak dapat hidupkan satu sunnah lah. Kita tak dapat hadirkan diri kita untuk melihat penyaksian ibadat korban tadi. Tapi kita dapat membantu fakir miskin. Jadi ada kebaikan dan ada yang baik dan ada yang tidak baiknya. Peserta korban ni terkonflik saja. Kalau kata dia tak dapat hadir, dia wakilkan orang lain untuk hadir masa korban, boleh? Dia yang disunatkan kepada orang tu, bukannya wakil. Kalau dia tak dapat lihat, kalau dia tak dapat pergi hadir, dia wakilkan orang lain boleh juga. Cuma yang disunatkan bukan kata dia wakilkan orang tu lihat, dia sendiri kena pergi. Dia kena hadirkan diri dia. Kalau dia wakilkan boleh lah, wakilkan. Cuma dalam bab wakil bukan semua benda kita boleh wakil. Dalam bab sumpah kita tidak boleh wakil. Dalam bab memberi penyaksian kita tidak boleh wakilkan. Tapi dalam bab penyaksian ni kita anggap boleh lah. Anggap boleh. Tapi tak semua benda kita boleh wakil. Ada benda-benda kita tak boleh wakil. Beri kepada orang makan Islam.
Dia dalam mazhab Syafi'i kita kena beri kepada orang Islam. Setiap binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk orang Islam je. Tapi dalam mazhab yang lain boleh. Dalam mazhab lain ada yang kata makruh, ada yang kata boleh. Boleh beri. Jadi untuk kita meraihkan semua sekali, kita kata kita berikan keutamaan kepada orang Islam lah. Tapi kalau ada jiran kita, contohnya orang bukan Islam tapi dia miskin, kita boleh juga bagi untuk, tapi bukan ikut mazhab kita lah. Kita meraihkan mazhab yang lain sebab dia dekat sangat sebelah rumah kita, tapi dia miskin, dia bukan Islam, kita bagilah dia sikit. Tapi kita bertaklid ikut mazhab lain lah, tapi diberi keutamaan kepada orang-orang Islam. Okey. Okay. Apa dia? Dia unta, lembu, kerbau, kambing dan kambing biri-biri. Rusa tak boleh. Rusa, kijang, apa nama, kancil, semua kita tak boleh buat korban. Kalau lembu liar pun kita boleh buat korban. Lembu liar tak boleh juga. Lembu liar ni bukan lembu yang terlepas daripada apa? Tali dia. Kalau kita terlepas bertali, kita susah nak sembelih, tu bukan lembu liar. Lembu tu susah untuk kita sembelih. Lembu liar ni lembu yang dia rupa dia macam apa? Lembu. Tapi dia jenis lembu liar. Kalau kita apa? Google. Macam tu. Macam seladang. Dia nama dia ada banyak ni spesies. Macam nama antelop. Antelop pun jenis tu juga, lembu liar. Jadi jenis lembu liar tak boleh buat korban. Maksud lembu liar ni, dia tak boleh untuk kita ikat dia, untuk kita apa, baringkan dia. Sebab dia tu jenis liar. Melainkan kita kena apa, tembak dia. Tembak, panah dia, itu boleh. Itu mana lembu liar. Kalau lembu yang terlepas daripada ikatan, kita nampak melompat sini, itu bukan lembu liar. Lembu tu lembu yang susah untuk kita apa, tumpangkan dia. Tapi dia bukan dalam kategori lembu liar. So, jadi macam yang spesies selembu tu, yang sekarang ni dia orang breed kan, cross breed, ini seladang dengan lembu. Untuk tambahkan dia besar tu, dan memang dia boleh diternak sekarang. Tak boleh diternak. Tak boleh. Dia kalau binatang kacukan dengan haiwan sesama yang boleh buat korban. Lembu dengan apa? Kalau lembu dengan kambing boleh. Sebab dia dua-dua binatang korban. Cuma kita ambil umur yang lebih lah. Umur lebih tu mana, kalau kacukan lembu dengan unta, maka kita nak buat sembelihan korban tu kena ambil umur apa? Unta. Bukan umur ni lembu. Tapi kalau kacukan satu haiwan korban, satu haiwan bukan haiwan korban, maka tak boleh buat ibadat korban. Tak boleh. Kerbau boleh lah. Kerbau boleh. Kerbau dengan lembu boleh. Sebab apa? Umur dia pun sama juga. Melainkan unta dengan lembu. Unta dengan lembu lain. Boleh, tapi kena ikut umur apa? Unta. Ikut umur lebih tinggi. Seladang tak boleh, bison tak boleh. Seladang dengan lembu tak boleh lah. Sebab seladang bukan binatang korban. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.